Hai, selamat datang kembali. Cuba bayangkan macam mana kita boleh ubah sebuah bilik darjah yang mungkin agak senyap menjadi sebuah pentas yang hidup yang penuh dengan kreativiti dan inovasi. Hari ini, kita akan bedah satu pendekatan yang meletakkan murid sebagai watak utama dalam pembelajaran mereka sendiri. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang paling asas. Murid-murid kita ni, mereka betul-betul belajar atau sebenarnya mereka cuma menghafal untuk lulus periksa? Ini kan persoalan penting yang membezakan pendidikan yang lekat di hati dengan pendidikan yang hilang lepas habis exam. Beza dia memang macam langit dengan bumi kan? Cuba tengok ni. Sebelah kiri, model lama menghafal, murid pasif, fokus pada nota dan matlabat akhir, peperiksaan. Tapi di sebelah kanan, model yang kita nak capai, belajar. Murid jadi aktif, pembelajaran berasaskan projek dan tujuannya adalah untuk bina kemahiran yang betul-betul boleh guna. Soalannya, macam mana kita nak lompat dari kiri ke kanan ni? Nah, jawapannya ada pada satu konsep teras. Kita perlu bentuk murid sebagai pembelajar yang aktif. Jom kita fahamkan, apa sebenarnya maksud di sebalik istilah pembelajar aktif ni? Jadi, inilah dia takrifannya. Murid sebagai pembelajar aktif ni bukan setakat istilah yang canggih tau. Ia satu perubahan besar. Ia adalah satu pendekatan yang letak murid di tengah-tengah. Mereka bukan lagi penonton pasif yang hanya terima maklumat. Tak, sebaliknya, mereka adalah peserta, pencipta dan penggerak utama dalam proses belajar mereka. Kuasa tu sekarang ada di tangan mereka. Okey, macam mana nak buat benda ni jadi realiti? Ada 4 tiang utama. Pertama, penglibatan aktif. Murid berbincang, bekerjasama. Kedua, pemikiran kritis dan kreatif. Mereka diajar untuk bertanya soalan dan selesaikan masalah, bukan telan fakta bulat-bulat. Ketiga, pembelajaran kendiri yang bagi mereka kebebasan untuk buat pilihan. Dan yang paling penting, peranan guru pun berubah. Guru bukan lagi sekadar pensyarah, tapi dah jadi fasilitator yang memandu arah. Perubahan inilah kuncinya. Teori memang sedap didengar, tapi macam mana rupa dia dalam kelas sebenar? Jom kita intai sikit di sebalik tabir sebuah kelas bahasa Melayu tingkatan 3 dan kita tengok macam mana teori ini dihidupkan melalui projek-projek yang sangat best. Projek pertama, buah tangan merakamkan kenangan. Dalam projek ni, murid bukan setakat belajar pasal pelancongan, tapi mereka sendiri jadi macam usahawan muda. Mereka reka cipta cenderamata, bentangkan idea dan terangkan apa yang special pasal produk mereka. Ini gabungan mantap antara kreativiti dengan aplikasi dunia sebenar. Seterusnya, kita beralih ke era digital dengan projek cerita animasi. Murid-murid ni, mereka hasilkan animasi pendek mereka sendiri. Ini satu gabungan hebat antara kemahiran bercerita, sastra dan juga literasi digital. Ini bukan lagi setakat tulis karangan biasa. Ini dah level penceritaan abad ke-21. Dan yang terakhir, kemuncaknya, pementasan drama Tenang-Tenang Air di Tasik. Di atas pentas inilah skill-skill penting macam komunikasi, keyakinan diri dan kerja berpasukan betul-betul dapat diasah. Inilah kemahiran yang tak boleh kita ukur dengan kertas peperiksaan objektif kan? Lepas tengok semua projek yang hebat ni, mesti ada satu soalan besar yang timbul terutamanya untuk para cikgu. Macam mana kita nak nilai proses dan penglibatan aktif murid ni? Bukan setakat nak bagi markah pada produk akhir macam cenderamata atau video tu saja kan? Ini dia jawapannya. Satu borang senarai semak yang sangat bijak. Fokusnya bukan pada hasil, tapi pada proses. Ia menilai kemahiran macam kolaborasi, komunikasi, kreativiti dan otonomi. Dan yang paling menarik, borang ni boleh diguna oleh murid untuk nilai diri sendiri dan juga kawan-kawan mereka. Ini secara tak langsung melatih mereka untuk jadi lebih jujur dan bertanggungjawab. Jadi, apa impak sebenar semua ni pada murid? Percayalah, hasilnya jauh lebih mendalam daripada sekadar dapat grade A. Ia adalah sesuatu yang kita panggil kemenjadian murid. Satu pembangunan pelajar yang menyeluruh dari pelbagai sudut. Pendekatan pembelajaran aktif ni sebenarnya membawa 5 hasil yang nyata. Pertama, penguasaan konsep yang mendalam. Kedua, kemahiran komunikasi yang betul-betul berimpak. Ketiga, penghasilan produk otentik yang datang dari idea mereka sendiri. Keempat, literasi digital dan inovasi. Dan yang kelima, motivasi intrinsik. Maknanya, mereka belajar sebab minat, bukan sebab terpaksa. Jom kita tengok beberapa hasil ni dengan lebih dekat. Pertama, penguasaan konsep. Murid bukan lagi sekadar menghafal definisi daripada buku teks. Mereka faham sebab mereka dah guna konsep tu dalam projek mereka. Macam petikan dicakap, poin pentingnya ialah mereka faham kenapa sesuatu itu penting dan bagaimana ia berfungsi, bukan sekadar tahu apa jawapannya untuk peperiksaan.
Yang kedua, kemahiran komunikasi yang power. Melalui pembentangan, melalui pementasan drama, mereka belajar macam mana nak lontarkan suara dengan jelas, susun hujah secara spontan dan guna bahasa badan dengan berkesan. Ini adalah kemahiran hidup yang sangat bernilai, tak kira apa pun kerjaya mereka nanti. Seterusnya, dan yang ini memang relevan sangat zaman sekarang, literasi digital dan inovasi. Melalui projek animasi, murid bukan saja belajar guna software, tapi mereka juga belajar tentang etika digital. Mereka berubah daripada pengguna pasif media sosial kepada pencipta kandungan yang bijak. Inilah digital native yang sebenar. Okey, jom kita undur sikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Apa yang kita bincangkan hari ini bukan cuma tentang satu kelas atau satu subjek tau. Ia sebenarnya adalah tentang bagaimana kita membina generasi masa depan. Inilah mesej utamanya. Pendidikan macam ni dah melangkaui sasaran untuk dapat grade cemerlang semata-mata. Matlamat akhirnya ialah kemenjadian murid, membentuk individu yang lebih yakin, kreatif, boleh bekerjasama dan paling penting, bersedia untuk hadapi apa saja cabaran dalam dunia sebenar nanti. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba bayangkan, apakah potensi sebenar yang boleh kita cungkil daripada setiap murid jika setiap bilik darjah kita ubah menjadi sebuah pentas untuk inovasi? Fikir-fikirkanlah.